Hei, main elok-elok. Tamu kelai-kelai. Angah. Ni nak apa pula? Mak. Ya, kenapa? Kita tak ada baju raya. Raya dah nak dekat dah ni. Sabar Anah, kita tunggu Ailong balik. Sekejap lagi Ailong bawa balik baju raya. Dia habaq kat mak kata dia nak beli baju raya. Ya mak, tak ada baju raya lagi. Itulah, tunggu Ailong sekejap lagi. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, makan. Beli bersepon ni. Sabar. Bagi abang duduk. Bagi abang duduk. Makan apa ni? Loh, dia bagi hak tak jadi. Mak masak apa ni? Mak masak apa? Mereka tengok kesian mereka makan apa ni. Makan kuih raya lah. Kuih raya seminggu je mereka berapis lah. Nak makan apa? Beras pun tinggal semangkuk je kat dapur. Tu tahu tak? Lepas tu, tak boleh beli Tak boleh beli. Dah bagi duit? Aku bagi 2 bulan lepas 2,000. Habis lah. Dah habis. Ni, Han cuba pergi tengok kat dapur tu. Beras ada banyak mana? Beras cukup je tengok tu. Tengok ada lagi tu. Banyak lagi. Ya. Kat sini hampir masuk kat dalam. Tengok ada semangkuk je habuan hari ni. Sekarang ni kan, tengok. Dah lah ni. Mak nak tanya. Mana baju raya adik-adik Han? Aku ni baru balik kerja. Penat-penat Han dah janji dengan mak kata Han nak beli baju raya adik-adik Han. Adik-adik Han dah tuntut dah baju raya. Mana? Mak nak kata apa kat dia apa? Sebab ni hang diam sat noh. Hang diam sat boleh tak? Han jangan duk marah adik Han lah. Ni tanggungjawab Han. Han dah janji Han nak beli baju raya. Sebab gaji tak dapat lagi. Han janji hari ni kan dengan mak. Gaji tak dapat lagi, nak macam mana? Bos pun makan gaji buta. Bila bos makan gaji buta, saya pun makan gaji buta lah. Ada aku kisah. Dok, mak kena kisah lah sebab tu gaji saya, gaji mak. Hang diam. Lepas tu ni macam mana? Pandai-pandai apa lah. Aku nak raya dekat Australia. Apa raya tahun ni lah? Han nak raya kat Australia. Sungguh. Hampir. Ni nak balik rumah ni. Biar kami raya macam ni. Tak apa, tak ada baju raya. Tak guna dah nak macam tu. Abang tak tanya kita tak apalah. Dah lah ni macam mana baju raya hampa ni? Ha? Mak nak beli sepasang pun mak tak ada duit nak beli. Alah, tu lepas tu ada lagi. Kita pakai tu. Nanti mak pergi tengok dalam hari ada ke tak lagi nah. Nah. Tapi ya abang dia dah cari ya. Tak apalah nanti mak tampung. Besar tu. Rumah ni lah? Bukan. Ni rumah saya. Oh. Ni rumah sini. Rumah ni lah kita nak pergi tu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa boleh saya bantu? Tak apa, sila masuk. Sila masuk. Sila dulu. Jemput. Okey. Sama. Ni siapa? Tu anak nombor 4. Oh, anak. Sila. Sila. Duduk. Ni tunang saya. Ya. Ni Allahu Akbar. Hampa mai dari mana ni? Saya ketua kampung. Kenal kan? Ketua kampung ya kenal. Jadi datuk kita ni dia tengah cari penduduk kampung yang memerlukan. Jadi dia nak bagi sumbangan lah. Anak puan ada berapa? Anak saya 1, 2, 3, 4. Apa? Anak saya ada 7 orang. 7 orang. Biasalah tua-tua ni. Tak apa. Lupa dah. 6 orang? Weh, aku cakap 7 dah tadi. 6 orang tak cukup. Tambah. Tambah macam mana? Tambah je kosong. Oh, tambah kosong. Alright.
Sabar nah. Okay, jadi kami akan sumbangkan duit ni kepada puan lah untuk beli barang-barang untuk raya ni. Allahu Akbar. Terima kasihlah. Sama-sama. Jom. Kami dari Kelab SACC mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Raya